Emas sebagai simpanan kecemasan adalah satu pendekatan yang bijak dan perlu difahami dengan cara yang betul. Yang pertama, emas ini bukan pengganti tetapi pelengkap. Emas tidak menggantikan simpanan tunai sepenuhnya. Ianya berfungsi sebagai lapisan kedua selepas tunai. Tunai untuk kecemasan segera, manakala emas untuk situasi yang lebih besar. Yang kedua, kelebihan emas dalam kecemasan. Emas cukup mudah untuk dicairkan, boleh dijual apabila perlu. Nilainya juga lebih stabil, tidak susut seperti duit akibat inflasi. Emas adalah simpanan yang tidak mudah terguna melainkan untuk perkara yang benar-benar perlu. Yang ketiga, emas melindungi simpanan daripada bocor. Ramai orang gagal kekalkan simpanan kecemasan kerana duit terlalu mudah dicapai. Jadi apabila sebahagian simpanan tunai ditukarkan kepada emas, simpanan itu lebih terjaga dan kekal ada apabila betul-betul diperlukan. Yang keempat, emas cukup sesuai untuk kecemasan besar. Contoh situasi, kehilangan pekerjaan, kos perubatan, keperluan mendadak yang melibatkan jumlah besar, dan dalam keadaan ini, emas boleh menjadi penyelamat kewangan. Yang kelima, disiplin yang terbina. Apabila kita simpan emas secara konsisten, kita sebenarnya sedang membina tabiat menyediakan dana kecemasan tanpa kita sedari. Kesimpulannya, emas sebagai simpanan kecemasan dan bukan untuk kegunaan harian. Ia juga sebagai backup yang kuat apabila keadaan mendesak. Jadi strategi paling seimbang, simpan tunai untuk akses cepat dan simpan emas untuk melindungi nilai dan situasi kecemasan sebenar. Bila kedua-dua ini ada, barulah kita benar-benar ada financial safety net. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Boleh follow, like, komen dan share. Sekiranya tuan-puan berminat untuk membuka tabungan akaun emas Gap bersama Public Gold, boleh berhubung dengan saya. InsyaAllah saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya.